Pada 31 Mac 1962, pada lebih kurang pukul 10 malam, satu pasangan sedang dalam perjalanan balik ke rumah diorang. Diorang ni sebenarnya baru je habis dating. Untuk cerita ni, kita panggil lelaki tu Rashid dan perempuan tu pula sebagai Tipah. Sebagai gentleman, takkanlah Rashid nak suruh Tipah ni balik seorang-seorang kot. Grab manalah nak ada zaman 60-an ni. Mestilah dia kena teman balik ke rumah. Manalah tahu dapat buat sesi senaman pada malam tu. So tengah diorang bersembang-sembang, diorang melalui jalan Darlinghurst di kota Sydney, Australia. Tetapi malam tu agak pelik sebenarnya. Pada pukul 10 malam tu masih lagi dikira awal tau. Selalunya masih ramai lagi orang lalu lalang. Paling kurang pun mesti ada lelaki mabuk yang buat kacau dekat situ. Tetapi pada malam tu memang sunyi sangat. Memang meremang jugalah diorang pada masa tu. Pasangan tu cepatkan langkah diorang. Tiba-tiba Tipah terperasan something daripada jauh. Dekat tepi jalan ternampak seperti bayangan seorang lelaki tengah terbaring. Sudah, ini mesti lelaki mabuk ni. So diorang pun melintaslah jalan. Yelah, takut jugalah orang mabuk ni. Bukannya boleh jangka apa benda diorang nak buat. Tetapi semakin pasangan ni berjalan mendekati lelaki tu, makin kedengaran lelaki ni macam gegeling. Gegeling ni macam mana Bunyi dia lebih kurang macam bunyi orang tercekik. Badan lelaki tu pula macam meringkut-ringkut. Mula-mula tu pasangan ni ingatkan lelaki tu baru je lepas kemalangan. So Rashid ni pun pergilah mendekat dengan harapan nak menolong. Tetapi bila dia sampai, barulah dia nampak apa yang berlaku. Keadaan lelaki tu memang barai, geng. Penuh dengan cacing merah. Keadaan lelaki tu memang hujung-hujung nyawa je. Tak ada jalan lain. Rashid terus meminta bantuan penduduk berdekatan untuk call polis. Tetapi yang peliknya, semasa polis sampai, jasad lelaki tu dah tak ada kat tempat kejadian. Yang hanya ada adalah jejak yang berdarah. Macam lelaki tu telah diseret ke satu tempat. Polis telah berjaya menjejaki jasad mangsa tak berapa jauh daripada situ, di sebuah lorong belakang yang terpencil. Keadaan jasad memang barai gila lah. Terdapat kesan tusukan di bahagian muka, leher dan dada mangsa. Tak cukup dengan tu, seluar mangsa didapati terlondeh dan alat pemata mangsa telah disajatkan. Minta maaf lah geng, YouTube sekarang ni memang strict gila kot. Banyak perkataan yang Abang Boy gunakan dulu dah tak boleh nak pakai. So kena guna perkataan lain pula. Harap-harap korang faham lah So anyway, anggota polis yang berada dekat situ terus menjerit ada seorang lagi mangsa. Sebenarnya pada masa tu kota sini memang tengah dihantui dengan misteri pembunuhan ala-ala Jack the Ripper. Tetapi kalau Jack the Ripper yang sebenar, mangsa-mangsa dia adalah perempuan kan. Tetapi kali ni mangsa pembunuhan adalah lelaki sahaja. Dan persamaan di antara kesemua mangsa adalah semuanya diseksa gila-gila. Mangsa telah dikenal pasti sebagai Frank Gladstone McLean. Kecederaan yang menjadi punca kematian adalah tusukan di bahagian leher mangsa. Buah pemata mangsa telah disajatkan selepas mangsa ni ditamatkan. Tetapi yang peliknya, potongan tu memang clean gila. Polis terus membuat spekulasi. Mungkin mangsa adalah orang yang pernah bekerja di area pemprosesan binatang, ataupun ada kemungkinan suspek adalah seorang doktor. Disebabkan ini, habis semua klinik dan hospital polis serbu. Lebih kurang 20 doktor telah ditahan dan disoal siasat. Tetapi tak ada seorang pun yang mengaku ada kena-mengena dengan mangsa. Korang kena tahu, pada zaman tu manalah nak soal siasat lembut-lembut. Semua suspek memang akan dibelasah sampai mengaku bersalah. Tetapi selepas beberapa jam dibelasah pun, doktor-doktor ni masih tak mengaku. So memang doktor bukan suspek yang polis cari. Polis even menawarkan wang sejumlah $1,000 untuk sesiapa saja yang memberikan tips sehingga tertangkapnya pelaku. Tetapi selepas daripada insiden ni, bandar Sydney terus senyap. Dah tak ada dah berita penemuan jasad. Nampak macam pembunuh ni berhenti buat kerja-kerja gila. Tetapi baru je rakyat nak menarik nafas lega. Pada malam 20 November 1962, polis menerima laporan tentang bau busuk yang datang daripada sebuah kedai di Concord. Bila polis sampai tu, dorang temui jasad yang dah lama mereput. Susah polis nak buat pengecaman. Tetapi berdasarkan ujian forensik, bangsa mati 4 bulan sebelum tu dan bangsa berumur dalam lingkungan 40-an. Berdasarkan ini, polis membuat spekulasi yang mangsa ni mungkin adalah owner kedai yang bernama Alan Edward Brennan yang didapati hilang tak berapa lama sebelum tu. Walaupun terdapat kecederaan yang hampir sama dengan mangsa-mangsa sebelumnya, polis anggap yang mangsa ni mati akibat dirompak. Dan lagi satu sebab adalah jarak Concord dengan tempat penemuan jasad sebelum-sebelum tu agak jauh sebenarnya. So polis tak merasakan yang semua kes-kes ni ada kaitan. Tetapi ada satu benda pelik yang berlaku. Beberapa bulan selepas tu, seorang lelaki yang bernama John McCarthy tengah melepak dekat dalam sebuah bar. Tengah dia melepak minum tu, tiba-tiba dekat sebelah dia duduk seorang lelaki yang dia kenal sangat. Lelaki tu adalah Alan Edward Brennan. Terbutang mata dia. John ni sebenarnya adalah bekas kawan sekerja Alan. Dorang berdua pernah bekerja di pejabat pos sebelum Alan ni berhenti dan membuka perniagaan. So bila dia terima berita yang Alan ni dah mati, dia dan kawan-kawan tempat kerja lama pergi ke majlis perkebumian Alan tau. Tetapi sekarang ni Alan berada dekat depan mata dia. Berkali-kali John gosok mata dia. Dia mabuk teruk sangat ke sampai nampak orang mati ni? Last-last John tegur, "Kau ni Alan kan?"
Bukan kau nak mati ke? Ellen pun apa lagi, memang terkejut gila lah. Dia tak banyak cakap. Ellen terus berlari meninggalkan bar. Terpinga-pingalah John pada masa tu. Dia yakin apa yang dia nampak tu bukan hantu. Pada malam tu juga dia pergi ke balai polis untuk melaporkan apa yang terjadi. Mula-mula tu polis membahan John dengan mengatakan John ni mabuk teruk. Diorang even menghalau John untuk balik ke rumah dan pergi tidur. So terkial-kialah si John ni balik dengan hati yang panas. Pada keesokan harinya, John decide untuk datang sekali lagi ke balai polis. Kali ni dia tak mabuk dah. Mungkinlah polis akan dengar cakap dia. Tetapi sama juga geng, dia kena bahan lagi sekali. Mana ada orang mati hidup balik lepas tu pergi ke bar. Disebabkan tak puas hati kena bahan, John bertindak untuk pergi ke syarikat surat khabar yang bernama Daily Mirror dan cuba untuk share pengalamannya dengan seorang wartawan. Cerita John ni sangat-sangat meyakinkan dan disebabkan ini wartawan yang bernama Joe Morris decide untuk menerbitkan satu artikel yang bertajuk The Case of the Walking Corpse, kes mayat berjalan. Entah macam mana tah, kes tu menjadi viral lah pula. Dalam artikel tu even menyebut yang polis ni tak membantu pun. So disebabkan ini, rakyat telah mendesak polis untuk menyiasat kematian Ellen Brennan dengan lebih teliti. Akibat menerima tekanan, polis bertindak untuk mengorek balik jasad yang dikatakan Ellen Brennan dan membuat ujian autopsi sekali lagi. Ujian cap jari mendapati yang mangsa adalah seorang lelaki yang bernama Patrick Joseph Hackett yang berumur 37 tahun. Dia adalah seorang homeless yang pernah ditangkap atas kesalahan mencuri. In fact, sebelum dia hilang, dia baru je dilepaskan daripada penjara atas tuduhan mencuri. Ujian autopsi juga mendapati kecederaan yang teruk di bahagian alat intim mangsa. Terdapat kesan tusukan di seluruh badan. Semua kecederaan yang hampir sama dengan mangsa-mangsa sebelumnya. John telah disoal siasat sekali lagi dengan lebih teliti. Satu lakaran suspek telah berjaya dibuat dan diedarkan kepada media di seluruh Australia. Media telah menggelarkan suspek sebagai The Mutilator. Memang kecoh Australia pada masa ni. Masing-masing tak berani nak keluar malam, especially lelaki. Bar memang kosong, tak ada orang. Even pekerja bar pun tak berani nak bekerja menyebabkan banyak kedai ditutup awal, seawal pukul 8 malam. Walaupun rakyat dalam keadaan berjaga-jaga, polis masih lagi terkekial dalam mencari suspek. Macam suspek ni hilang daripada muka bumi tau. Berbulan-bulan jugalah siasatan tak membuahkan hasil. Sementara rakyat masih lagi memberi tekanan kepada polis. Sampailah pada bulan Februari 1963, polis mendapat panggilan tips daripada bandar Melbourne. Menurut pemberi tips, dia rasa dia tahu suspek yang polis cari. Suspek adalah kawan sekerjanya di stesen kereta api yang bernama David Allen. Tetapi yang tak bestnya adalah David ni dah berhenti beberapa hari sebelum tu. Pemanggil pun tak tahu yang David ni tinggal dekat mana. Jenuh polis fikir, macam mana nak kutip Mamat David ni? Takkan nak pergi ketuk rumah satu-satu. Tiba-tiba polis dapat idea. David ni berhenti di pertengahan bulan tau. So bermakna dia masih lagi tak mengambil gajinya pada bulan tu. Pada masa ni tak adanya majikan nak bersusah payah nak pergi bank in gaji pekerja. Semua dibuat by hand. So ada kemungkinan David akan datang ke pejabat untuk pick up duit gaji dia. Kalau bernasib baik, polis boleh buat tangkapan pada masa tu. Pada 1 hari bulan Mac, polis yang berpakaian biasa dah standby dah dekat pejabat kereta api tu. Tunggu pada lebih kurang pukul 12 tengah hari, si David ni muncul. Tak tunggu lama geng, polis terus bertindak. David Allen berjaya ditangkap. Dalam bilik soal siasat, suspek terus mendedahkan yang nama dia bukan David Allen pun. Nama sebenarnya adalah Allen Ginsberg yang berumur 39 tahun. Dia dilahirkan pada 17 Jun 1924 di Liverpool, England. Menurut laporan, keluarga Ginsberg ni adalah orang senang sebenarnya. Tetapi walaupun macam tu, Ellen ni selalu dipinggirkan berbanding dengan abang dan adik perempuan dia. Dah macam anak pungut dah. Ditambahkan pula perangai Ellen ni agak antisosial sikit. Tak banyak yang diketahui semasa dia membesar. Sama ada dia kena buli kat sekolah ke, ataupun dia terima layanan toksik daripada keluarga ke. Memang tak ada rekod langsung. Apa yang diketahui adalah pada umurnya 19 tahun, dia telah menyertai Angkatan Tentera Britain. Dan selepas beberapa bulan dia menyertai askar, dia telah dipindahkan ke kamp di Lancashire. Dan pada masa inilah kehidupan Ellen berubah. Pada satu malam, ketika dia tengah bertugas sebagai pengawal, lubang tobotnya telah dibajak oleh seorang korporal. Dan korporal tu ugut kalau Ellen ni mengadu dekat sesiapa pun, dia akan dibunuh. Mula-mula tu Ellen memang trauma gila lah. Tetapi makin lama makin seronok pula dia. Sejak daripada tu, beberapa kali jugalah dia telah dijadikan alat pemuas nafsu korporal tu. Dia lebih kurang macam benci tapi suka. Lebih kurang lah. Benda ni memang betul-betul efek kepala otak si Ellen ni. Dia mula bercakap sorang-sorang dan buat perangai pelik. Dan akhirnya pada tahun 1947, Ellen telah diberhentikan selepas satu insiden di mana dia melepaskan tembakan dekat dalam kamp. Dia telah didiagnos mengidap penyakit skizofrenia dan telah dimasukkan ke dalam ward sakit jiwa. Ellen telah melalui rawatan yang dipanggil ECT ataupun Electroconvulsive Therapy. Apa yang berlaku adalah otak Ellen ni akan melalui arus elektrik yang rendah. Lebih kurang macam korang jumpstart kereta lah. Sebenarnya rawatan ECT ni hanya boleh digunakan sekiranya rawatan lain gagal tau.
Sebagai contoh, kalau ubat yang dimakan tu tak berkesan, barulah boleh guna ECT ni. Tetapi pada zaman tu, mana nak ada SOP. Kalau suspek gila je terus kena ECT. Ellen terpaksa menjalani rawatan tu selama 6 bulan. Hari-hari tau. Pada bulan kedua, Ellen dah macam zombie dah. Dengan Ailio menjejeh-jejehnya, dia dah tak kenal ibu dia sendiri. So ibu dia fikir, kalau lama lagi tinggal kat hospital tu, lagi teruk keadaan Ellen. So si ibu decide untuk lawan. Dan pada bulan ke-6 barulah Ellen dilepaskan untuk tinggal bersama keluarga dia. Tetapi tak lama selepas tu, Ellen telah ditangkap disebabkan mengayat seorang pegawai polis yang tak bertugas. Dia mengayat pula dekat dalam toilet. Memang kena lah. Tetapi dia disumbatkan ke dalam penjara pun tak lama. Mungkin disebabkan malu, pegawai polis tu menarik balik laporan. Ellen pada masa ni memang tak ada arah tujuan lah. Melompat-lompat kerja. Ditambahkan pula selera dia yang songsang. Dia selalu dimaki dan dihina. Sekali lagi, keadaan mental Ellen ni menjadi tak stabil balik. Dia mula mendengar suara-suara aneh. Tetapi Ellen ni memang betul-betul nak berubah. Dia dah tak nak gila dah. Dia tak nak buat benda-benda yang menyalahi undang-undang. So dia pergi mendapatkan khidmat doktor psikiatri. Doktor tu telah mencadangkan untuk Ellen ni dirawat di hospital sakit jiwa selama 3 bulan. Tetapi selepas menjalani rawatan, benda tu tak mengubah keadaan mental dia tau. Disebabkan tak ada jalan lain, Ellen berhijrah ke Kanada pada tahun 1949. Dan selepas tu pula pada tahun 1955, dia berhijrah sekali lagi ke Australia. Dan di Australia ni lah dia betul-betul berubah. Dia telah menukarkan namanya sebagai William McDonald. Dia telah mendapat satu rumah sewa di Brisbane dan mendapat kerja di post office. Okey, start daripada sini abang buat akan panggil dia William, okey? Harap korang jangan confuse. So pada masa ni William ni bertenang sekejap. Penyakit dia ada lagi tau, tetapi masih boleh dikawal. Rakyat dekat Brisbane ni pula lebih terbuka. Lantak kau lah, kau nak membajak sawah ke, nak tebuk loji kubahan ke, as long as tak menyusahkan orang. Pada tahun 1961, William telah berkawan baik dengan seorang lelaki yang bernama Amos Hughes yang berumur 63 tahun. Pada William, Amos ni macam watak bapa-bapa je. Dia selalu belanja minum dekat bar, selalu ajak makan dan sebagainya. Sampailah pada satu hari, selepas minum dekat bar, Amos ni ajak William untuk pergi ke rumahnya untuk sambung minum. William ni apa lagi? Okey kan je lah. Sesampai je dekat apartmen Amos, diorang pun sambunglah minum. Sampai ke si Amos ni mabuk teruk. Dia langsung tak sedarkan diri. Entah macam mana tah, tiba-tiba si William ni teringat masa dia jadi askar dulu. Dalam kepala otak William, dia gambarkan Amos sebagai penyerangnya. Dalam keadaan marah, William terus mencekoh leher Amos. Mama Amos ni pula memang langsung tak sedar. Mabuk teruk guys. William mencekoh Amos dengan terlalu kuat sampai ke cecer merah keluar daripada mata, hidung dan mulut Amos. Tetapi benda tu tak habis kat situ tau. Walaupun Amos telah ditamatkan, si William ni masih lagi tak puas hati. Dia belasah muka Amos semahu-mahu dia. Dan selepas semuanya settle, William terus mengheret jasad Amos ke atas katil dan melondehkan seluar Amos. Dalam kepala otak William, dia nak memalukan mangsa sebagaimana dia telah dimalukan dulu. Selepas William basuh tangannya dengan kesan cecair merah, dia terus belah daripada apartmen Amos. William memang cuak lah pada masa ni. Yelah, first time membunuh kot. Dia sebenarnya tak berniat pun nak tamatkan nyawa Amos. Dia pun tak tahu apa yang jadi. Setiap hari dia tengok newspaper. Kok-koklah dia telah dijadikan suspek. Berita kematian Amos hanya dilaporkan selepas 5 hari. Tetapi yang peliknya, kematian Amos ni bukan dilaporkan sebagai pembunuhan pun. Nama Amos hanya muncul di ruang obituary. Punca kematian adalah serangan jantung. Itu je. Memang seronok lah William pada masa ni. Tiba-tiba dia merasakan diri dia kebal. Start daripada ni, dia memilih kerjaya baru. Kerjaya sebagai seorang pembunuh yang berjaya. William mula keluar setiap malam minggu. Target dia adalah baba dan wine saloon. Dalam kepala otak William, orang mabuk ni senang nak settlekan sebab dah tak boleh melawan. Dekat dalam jaket dia, dia akan selalu bawa sebilah pisau pemotong daging yang besar. Pada 4 Jun 1961, William berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Alfred Reginald Greenfield yang tengah melepak di sebuah taman. Muka Alfred ni pula dikatakan lebih kurang macam korporal yang telah menyerang William dulu. Apalagi memang William dah dapat mangsa dia pada malam tu. William offer untuk memberikan sebotol minuman keras. Tetapi William ni pandai. Dia tak minum sangat. Yang teruk mabuknya adalah Alfred seorang je. Sampailah satu masa Alfred tak sedarkan diri. Pada masa inilah William terus membenamkan sebanyak 30 tusukan ke tubuh Alfred. Memang si Alfred ni tak boleh nak buat apa geng. Nak menjerit pun tak larat. Walaupun selepas Alfred ditamatkan, si William ni masih lagi tak puas hati. William terus melondehkan seluar Alfred dan mensajatkan pisang Alfred. Dia meletakkan pisang tu ke dalam sebuah beg plastik dan mengheret jasad Alfred ke sebuah swimming pool yang berdekatan. William sembunyikan jasad Alfred di dalam salah satu toilet di pusat swimming pool tu. Dalam perjalanan balik ke rumah, William telah membuang pisang mangsa ke dalam sebuah tasik berdekatan. Pada esoknya, polis telah dipanggil ke tempat kejadian. Bila media dapat tahu pasal ni, memang menggila lah dia orang. Sebelum tu tak pernah lagi terjadinya pembunuhan seganas ni dekat sini. Jasad tu pula dibiarkan dekat public toilet. Media telah menggelarkan suspek sebagai the mutilator. Siasatan polis tak membuahkan apa-apa hasil. Tak ada motif dan tak ada saksi kejadian. Dan lagi satu masalah adalah si Alfred ni sebenarnya adalah seorang homeless. Dia tak pernah pun kacau sesiapa. Dia hanya spend
hari-harinya meminta sedekah untuk makan dan beli minuman keras. Itu sahaja. Tetapi polis yakin yang diorang akan dapat menangkap pelaku. Tetapi selepas sekian lama, habuk putara. Sementara tu, William meneruskan hidupan dia seperti biasa. Dia pergi kerja, balik kerja. Dan masa lapangnya, dia akan pergi ke taman rekreasi untuk melepak. Tetapi bukan melepak biasa-biasa tau. Selalunya dekat public toilet taman-taman ni akan menjadi tempat target untuk golongan songsang. So setiap minggu loji kumbahannya akan dibajak oleh stranger yang dijumpa dekat taman tu. William ni tak membunuh mengkizi buta tau. Kalau hari-hari lain dia normal je, sopan dan tak pernah kacau orang. Tetapi kalau tiba-tiba setan dia datang, oh memang habislah. Mangsa kegemaran dia adalah daripada golongan homeless. 6 bulan selepas kematian Alfred, polis terima satu lagi laporan kematian orang gelandangan. Jasad telah ditemui di dalam sebuah tandas awam berdekatan dengan sebuah taman di Moore Park. Kecederaan yang dialami mangsa memang sama gila. Kesan tusukan penuh di muka, dada dan di leher mangsa. Alat intim mangsa pun telah disajatkan. Mangsa telah dikenal pasti sebagai Ernest William Corbin yang berumur 37 tahun. Berlainan dengan mangsa-mangsa sebelumnya, terdapat kesan kecederaan di lengan mangsa, menandakan mangsa melawan sebelum nyawanya ditamatkan. Polis memang dah pening kepala dah. Ini adalah kes pembunuhan yang berulang tau. Polis tahu selagi pembunuh ni tak dihentikan, makin banyak lagi lah mangsa yang akan dibunuh. Pada 31 Mac 1962, William sekali lagi mencari mangsa. Mangsa dia kali ni adalah Frank Gladstone McLean. Pada malam tu, William tak ada niat nak membunuh sesiapa pun. Dia nak pergi kedai je. Tetapi ternampak Frank ni berjalan terhuyung hayang. William mula-mula tu hanya bersembang biasa je dengan Frank. Dorang even berjalan melintasi sebuah balai polis. Dipendekkan cerita, William offer untuk belanja Frank ni minum dekat dalam sebuah bar. Dalam perjalanan ni lah, di satu lorong di Darlinghurst, William terus menusuk leher Frank daripada belakang. Bila Frank dah rebah, William terus menusuk Frank berkali-kali. Pada masa ni lah satu pasangan yang baru balik dating datang mendekat. Disebabkan takut terkatui, William terus melarikan diri meninggalkan Frank. Frank pada masa ni masih lagi bernyawa tau. Pasangan tu pula bila nampak apa yang berlaku ni terus mendapatkan jiran terdekat untuk call talian kecemasan. So Frank pada masa ni ditinggalkan bersorangan tau. Si William ni pula bukan dia belah terus daripada situ. Dia sebenarnya menyurut di balik sebuah tong sampah. Bila dia dah nampak pasangan tu belah, dia pun apa lagi? William terus datang balik dan mengheret mangsa ke satu tempat yang lebih tersorok. Dan disitulah dia telah tamatkan nyawa mangsa dengan pisau. Dan kemudiannya telah mesajatkan mangsa dan terus belah. Semua ni telah diakui oleh William sendiri dalam bilik soal siasat. Begitu juga dengan mangsanya yang kelima, iaitu Patrick Joseph Hackett. Menurut William, dia tak pilih mangsa dia pun. Tak ada plan dan tak ada hubungan apa-apa dengan mangsa. Kalau dia rasa nak membunuh tu, dia akan keluar dan terus mencari mangsa. Mangsa dia pula ramai. Dia hanya perlu pilih lelaki yang seakan-akan sama dengan Corporal yang telah membajak loji kumbahan dia. William berkali-kali menyalahkan Corporal tu menjadi penyebab dia tak boleh hidup macam orang normal. Dia tak boleh kahwin dan mempunyai keluarga. So dipendekkan cerita, William telah didakwa menamatkan nyawa 5 orang mangsa. Dan pada bulan September 1963, perbicaraan telah dijalankan. Untuk kali pertamanya, perbicaraan ni mendapat coverage daripada wartawan di seluruh Australia. William terang-terang tak mengaku bersalah atas alasan penyakit mental. Dia dengan selambanya menggambarkan apa yang dia dah buat kepada mangsa dan juga alat intim mangsa. Even ada beberapa juri yang pengsan geng. Walaupun dengan testimoni daripada pakar psikiatri, juri masih lagi ketepikan semua tu dan menjatuhkan hukuman bersalah disebabkan kekejaman yang telah dilakukan kepada mangsa. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim yang bersidang mengeluarkan kenyataan. Ini adalah kali pertama dia berdepan dengan kes yang terlalu kejam. Pesalah pula tak menunjukkan rasa bersalah langsung dan even mengatakan kalau dia dilepaskan, dia mungkin akan membunuh lagi. Atas sebab ini, William telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayatnya tanpa peluang untuk diperol. William telah diletakkan di bawah pengawasan di unit banduan di Long Bay Hospital dan beberapa tahun kemudian dia telah diletakkan dalam penjara biasa di penjara New South Wales. Dalam satu sesi interview pada tahun 2003, William mengatakan yang dia tak mahu pun dibebaskan. Dia tak akan bertahan 5 minit hidup di luar penjara. Dekat dalam penjara pun orang takut dengan dia. Kebanyakan masanya dia buat hal sendiri je. Dia tak kacau orang dan orang tak kacau dia. Pada 12 Mei 2005, William ditemui tak sedarkan diri di bilik selnya dan telah dikejarkan ke hospital. Dia telah diisytiharkan mati disebabkan masalah usus pada umurnya 90 tahun. Dia adalah banduan tertua dan terlama dalam sistem penjara di Australia. Dalam kes ni, ramai yang beranggapan yang William ni sebenarnya perlukan rawatan dan bukannya hukuman. Tetapi ramai juga yang menganggap hukuman yang patut dijatuhkan adalah hukuman mati. Tak tahu nak salahkan siapa sebenarnya. Dakwaan William diserang pada umurnya 19 tahun pun tak dapat dipastikan. Kalau korang nak tahu, penyakit mental skizofrenia ni membuatkan pesakit ni berhalusinasi. So tak tahu sama ada kejadian tu betul-betul berlaku ataupun kejadian tu hanyalah fantasi disebabkan penyakit mental William. Seperti biasa, abang nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah.
So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.